Hai, Assalamualaikum guys. So, hari ni, say hi Adrian. Hai. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So, kepada anda yang baru saja sampai dekat YouTube channel saya, jangan lupa untuk tekan button like, button share dan button subscribe. So, hari ni kita nak rakamkan satu vlog. Kita nak pergi servis kereta Mazda ni, okay, untuk 60,000. Sebelum ni, saya dah pernah buat video untuk 1000 km yang di mana saya menyatakan kat situ 5 tahun warranty free kan. Jadi ni kali ni kita nak bawa korang, kita nak tengok adakah 60,000 servis tu apa yang di cover. Okey, jom nak tak barang je. Okey guys, so korang jangan lupa like, share dan subscribe. Let's go. Kalau kita tengok kat sini, kita punya mileage pun dah 59,058 km lah. So dia punya service soon tu pun dah reminder. So hari ni kita kena memang bawa family disebabkan weekend saya nak servis. Hari weekday memang tak sempat lah. Sambil bawa family tu kita terus nak pergi berjalan-jalan. Okay, so saya nak servis daripada Puncak Alam kita nak ke Nilai, kemungkinan mengambil masa lebih kurang sejam 30 minit. Kenapa sampai Nilai? Sebab saya rasa Nilai punya servis terbaik lah buat masa ni, sebab saya dah pernah buat. Okay, ambil masa sejam 7 minit. Okay, say hi. Hi everybody, say. Okay, alright, so jomlah guys, let's go. Okay, so kita dah sampai dah dekat Mazda LSM Nilai, Mazda LSM Auto Sdn Bhd. Okay, so kita nak hantar kereta kita servis, sambil tu kita nak cuci-cuci mata. Sebab dekat sini dia bukan ada Mazda je, dia satu company ada Mazda, ada Xpeng dan juga Proton. Saya nak pergi tengok Proton EMAS 7P HEV tu yang baru tu, smart tu kalau warna hitam kan. So kita dah sampai dah. Okay, kat sini. Sekejap, kita ambil barang dulu. Kereta kotor kan? Kotor gila. Sebab hujan kan. Lepas tu nak basuh pun memang orang kata tak baloi lah. Nanti Mazda lepas servis dia akan siap basuh. So tak ada isu sangat. Okay, kita dekat tu LSM Auto Sdn Bhd Mazda. Okay, jom. Okay, go out. Wee, say hi to the camera. Say hi. Hi. Okay. Nah, hold the pen. Okay. Hi. Yeah, what time now? Pandai tau dia tengok jam sekarang guys. Oh, ini SWH 711. Hari ni kita buat servis yang ke 60 km, meja servis. Ambil masa 1 jam je. Kalau meja servis dia anggaplah barang dia 1 jam. Meja dia buat apa je? Meja dah bisa. Meja dia kebanyakan akan tukar filter, body filter, cuci enjin, so dia ambil masa. Tapi semua tu dia cover dah kan? Ada cover, itu memang ada dalam sekarang meja servis berapa? 59,100 lebih, tak sampai lagi. Minyak hitam, oil filter, gasket, deposit cleaner macam biasa. Minyak full tank kita isikan, tak full tank kita bagi check. Okay. Kita akan tukar cooling filter, aircon. Cooling filter, okay. Air filter yang engine punya filter. Okay. Body fuel filter di belakang dekat bahagian bonnet. Okay. Selalunya dekat seat belakang lah. Okay. Dengan ring off. Yang ni CX-33 tapi color ni color baru.
time kita orang nak beli tak ada colour ni tau. Tapi bila tengok on the road dah banyak pakai colour ni, lawa gila. Dia punya metallic macam gold-gold sikit. Okay, kita nak pergi tengok Proton EMAS PHEV yang baru tu. Sebab tengok yang on the road dekat taman kita orang ada orang dah pakai dah. Warna hitam tu, bapak cantik gila. Nak consider pakai EV tu agak menyeramkan lagi. Tapi tengok depan ni kan, lawa, Xpeng ni. Xpeng ke Xpeng? Dia ada macam-macam colour babe. Yang ni ada colour macam purple-purple sikit. Ni white. Lepas tu ada black. Black lawa. Ni ada macam colour grey-grey sikit. Okay, let's go. Ni Proton LHM Evolve sendirian berhad. Yang ni X50 baru. Semua baru dia pun garang gak. Yang ni EMAS 5. That one is PHEV yang biru tu. Cantik gila. Ni dah ada dalam PHEV. Ni yang kat luar ni. Jom kita tengok kat dalam. Let's go. Apa dia? Tolak dulu. Ya. Lawa gila service Intel LHM. Yang ni PHEV ni. Tapi yang ni mungkin dah nak deliver punya. PHEV ni hybrid, plug-in hybrid. Harga daripada 105,000. Ulala. Ini PHEV kan bang? Ini PHEV untuk premium spec. Premium spec, okay. So dia ada 3 spec lah. Sekarang ni untuk premium. Prime, premium, premium plus. Kalau beza premium, premium plus ni adalah dia punya, dari segi dia punya sunroof dengan bateri lah. Okay. Range bateri dia. Kalau yang ni boleh pergi dalam 170km, yang ni boleh pergi 105km. PHEV ni plug-in hybrid kan? Dia separa petrol, separa hybrid, betul? Dia boleh charge. Dia boleh charging sekali and then dia boleh self recharge while parking. So dia tak perlu plug-in pun tak apa. Okay. Even though kita pun bagi sekali wall box untuk charge kat rumah tu. Okay, ni zero NCD lah ni? Betul, ni zero NCD. Tapi ni tak termasuk insurans ni. Okay. Without insurance, okay. Kalau termasuk insurans dia 134. Tapi tak tolak rebate lagi. Ada rebate? Ada rebate. Tapi yang sekarang kita ada ready stock untuk Prime. Ini ada 6 unit last. Apa perbezaan Prime, Premium dan Premium Plus ni? Untuk kali silver dalam dia tak ada colour putih. Memang dalam colour putih dia ada untuk aquamarine blue macam warna biru luar tu. Okay. Boleh saya usah-usah lah saya servis kereta Mazda tu. So nak tengok PHEV ni baru ni. Boleh. Ni dah on lah ni? Ni dah on, dah start. Okay. Dia totally dah start bila kita watch, kita ikut infotainment dalam tu. Kalau menyala dia kira dah start. So abang tak perlu nak pasang kunci. Memang tak ada bunyi apa Tak ada bunyi. Dia ikut start, ikut EV lah. Dalam dia lawa gila. Di sini plug-in hybrid ni dia 80% bateri, 20% tu pakai petrol. Servis dia macam mana? Servis dia setiap 15,000. 15,000. So dia macam kereta-kereta yang ada enjin ataupun macam mana PHEV ni? Dia ada enjin juga tapi 1.5 NA. Ni 1.5? 1.5 NA. NA? Okey power dia kalau NA? Power kereta dia okey je. Tapi kalau abang pergi, abang nak test drive, abang nak pergi try lagi terus. Berat dia dengan berat NA tu 1.8. 1.8? Macam EMAS 7 1.7 tan. Yang ni 1.8 tan. Tak. Boleh carry lah body untuk power dia. Boleh? Power juga. Dalam dia first pick up dia akan pakai EV lah. okey. Besar agak kan? So bila 140 kat atas automatik dia akan replace pada petrol. Yang ni harga dia 100. Yang mana? Untuk premium kan? 123,800. Murah lagi lah daripada Mazda kan? Besar agak. Spacious lagi lah. Besar boot dia. Berapa dia punya? 512. Kalau lay off semua? Kalau semua jadi Dia rata ataupun dia flat? Okey. Dia kan flat. Dia terus cover kita akan bagi sekali. Biasa ni EMAS 5 tak dapat lah. EMAS 7 pun dapat. Ini bagian bawah dia. Dia ni. Dia ruangnya. Storage. Kalau abang pun boleh juga. Boleh ke bawah. Spacious. So banyak lagi ruang lah. Betul. Okey. Top power dia okey Okey. Cuma dia kalau kosong ke 100 dalam 8 second lah. yelah nak consider bukan performance car pun kan. Betul.
Tapi kalau yang ni sesuai untuk abang yang pergi outstation ke. Kereta Kalau selesa memang lah. ada abang pergi dari Body dia lawa. Dia look dia lain sikit dengan IMAZ 7. Betul kan? Nampak lagi garang lah yang ni. Dia minat sebab tengok on the road kali hitam tu lah. Yang tu. Yang tu Slim Black banyak orang order. Slim Black sekarang yang hot pun colour emerald green lah. Emerald green. Dari segi interior wise Prime tu apa beza dia kurang dia? Features dia? Okay, 16 speaker tak ada. 16 speaker tak ada. 16 speaker tak ada, dia cuma ada 6 speaker. And then dia punya HUD tak ada. Oh, head up display. And then ventilation seat dia tak ada. Oh, Seat okay. aircon dia tak ada. Lepas tu headrest speaker bahagian kepala dekat driver pun tak ada. Okay. Lepas tu dia punya ambient light pun tak ada. Okay. Lepas tu wireless charger tak ada. Oh. And then power boot belakang dia tak ada. Lepas tu electric seat kiri kanan dia tak ada. Dia cuma ada manual seat saja. Adjust manual lah. So hybrid ni abang bawa 140 km ke atas automatic dia akan replace kepada petrol lah. Okay. Lepas tu power ni totally petrol. Tapi so kalau macam bateri abang habis dia akan pergi ke petrol lah 100%. Kiranya dia based on kalau kita pakai EV ataupun hybrid dia ada performance wise dia akan drop lah macam tu kan. Betul. Kalau pakai petrol performance dia lebih lagi lah. Betul. Even though dia punya ni kita pakai petrol tapi pick up dia mesti pakai EV first. Okay. Dia takkan pakai petrol dulu. Faham? Walaupun bateri dah habis, abang pakai power mode, dia still pakai EV yang bateri dia punya dia save bateri tu. Even kat sini kosong. Okay. Tapi yang ni kalau bateri dia ada 3500 cycle lah. Okay. Charge. Menarik. Bateri ketahanan dia dalam 13 tahun. So bila kita tengok IMAZ 7 PHEV ni, dia punya bagi saya kan harga dia quite okay. Kalau Premium Plus pun belum masuk on the road harga dia dalam 129,000, which is range harga tu untuk kereta sebesar ini agak quite affordable lah kan. Okay. Sebab Mazda pun 16 lebih tapi Mazda dia punya handling memang best lah. Kata engine pun power 2.0, tapi yang ni is 1.5 NA. Jadi dia PHEV dengan ada plug-in hybrid. Okay, so ada petrol, ada EV punya hybrid kan. Dan yang looks yang ni saya jadi nampak macam lebih smart sikit daripada EV yang IMAZ 7 yang biasa tu. Dia punya depan tu memang sangat cantik. Okay. Lepas tu colour dia buat atraktif. Kalau tengok atas jalan tu warna hitam tu nampak smart. Okay, sebab harga dia kalau untuk spek premium ni without on the road 123,800. So sangat-sangat berbaloi. Dapat kereta sebesar ni. Lepas tu ada power boot. Lepas tu ada 16 speaker. Lepas tu ada infotainment system. Macam-macam lah. Sekejap lagi kita akan test drive. Kita tengok dia punya performance. Sebab 1.5 NA dekat body seberat 1.7 ni kan. Kalau tak silap saya tadi XA dia beritahu. So kita akan try. Alright. Kita pun dah test drive IMAZ PHEV. Okay bang, share sikit nombor telefon kalau orang nak cari abang. Alamak Okay, nama saya Mustafa. Saya dekat Proton IMAZ Nilai, LHM Bimbof. So kalau siapa nak cari PHEV, IMAZ 5 atau IMAZ 7, boleh kontak saya 011-6055-8289. Okay. Okay, siapa kalau nak cari Proton IMAZ ataupun Proton berkaitan IMAZ dia bang? Betul IMAZ. Boleh roja abang ni. Boleh. Proton lain pun boleh. Mazda pun saya jual bang. LHM Nilai, betul? Betul. Okey bang, terima kasih bang. Sama, Assalamualaikum. Okey, so kita pun dah selesai dah servis untuk yang ke-60,000, tapi mileage tak sampai lagi. Cumanya tarikh dah sampai ataupun nak dekat-dekat lah 59,139 km. Okey, untuk servis yang ke-60,000 apa je Mazda cover? Okey, kita tengok kat sini. So dia dah tukar oil filter, lepas tu ada tukar gasket, deposit cleaner, and then cooling unit filter, lepas tu air filter, body, fuel filter, ring O, label. Itulah. So total masih lagi kosong, alhamdulillah. Dia macam tu lah guys. So Mazda dia akan cover servis percuma selama 5 tahun warranty lah kan. Alright, lepas kalau wear and tear macam brake pad, tayar, yang tu dia tak cover lah. Itu sendiri kena fikir lah. Okay, so far pengalaman untuk tahun yang ke
2. Dah kejap dia 2 tahun, dah 60k. So target pun 5 tahun je. Lepas 5 tahun ada rezeki lain, kita upgrade ke, kita downgrade ke, tengok lah mana-mana. Okay? Jadi terima kasih yang mana dah menonton saya punya video dalam YouTube. Tadi kita pun sambil-sambil menyelam servis kan. LSM ada buka satu showroom baru iaitu IMAS. IMAS 7 PHEV ni. Saya pun dah try, dah test drive tadi. Masya Allah, steam babe. Okay, jadi harga pun affordable. Jadi kalau korang berminat nak beli IMAS PHEV, saya ada letakkan nombor abang tu dekat description bawah ni. Kalau korang nak cari dia, layanan dia memang A guys. Okay, so jangan lupa dapatkan dekat LSM Mazda, LSM nilai ni lah. Dia ada Mazda, dia ada Xpeng, dia ada Proton. Okay, so guys, kita jumpa korang dalam video yang akan datang. Bye bye, assalamualaikum. See ya, say peace yo. Peace yo. Lambat. Bye, assalamualaikum.